Okey, dalam video hari ini saya akan terangkan sikit tentang Z parameter punya two-part circuit punya soalan. So ini merupakan salah satu soalan yang kita ambil daripada Z parameter. So jadi kita kena cari Z11, Z12, Z21 dan Z22. Jadi dekat sini apa yang kita kena bagi tumpuan adalah bahagian ni. Ini adalah dependent voltage. So nanti kita akan tengok apa kegunaan dia dalam soalan ni. Macam biasa, kita kena tahu kita punya formula untuk Z parameter. V1 sama dengan Z11 I1 tambah Z12 I2, dan V2 pula Z21 I1 plus Z22 I2. So step pertama, kita jadikan I2 ni sebagai kosong. Maksudnya I2 ni adalah belah sini dan ni adalah output port. So kita open circuit output port. So lepas tu kita akan buang bahagian ada I2 ni. So dia akan jadi kosong dan bahagian ni terus akan jadi kosong. So seterusnya kita akan cari V1 sama dengan Z11 I1. Lepas tu kita bawa Z11 ni belah sini dan V1 ni belah sini. So dia akan jadi Z11 sama dengan V1 per I1. Untuk V2 pula sama juga, kita gantikan I2 dengan kosong dan nombor ni akan hilang terus. Jadi kita akan dapat V2 sama dengan Z21 I1. So Z1 ni kita jadikan sebagai subjek, kita akan dapat Z21 sama dengan V2 over I1. Seterusnya kita akan cari Z11 menggunakan konsep ni. Yang ni saya buat simplify sikit circuit tersebut. Ni adalah V1. So kita tengok dekat soalan, ni adalah V1 dan 5 dengan 20 ni adalah dalam series. So series ni saya gabungkan. Okay, so dia sepatutnya akan macam ni. So ni 5 volt, ni 20 volt. So 5 tambah 20 tu kita akan dapat 20 volt. So 20 volt ni saya terus gabung dan jadikan sebagai resistor dekat sini. Seterusnya kita boleh calculate, kita boleh guna mesh ataupun terus boleh calculate. Saya guna mesh. So jadi yang ni tambah dan ni adalah tolak. Jadi V1 tolak dengan 25, I1 sama dengan kosong. So kita boleh cari V1 sama dengan 25 I1. Seterusnya V1 over I1. V1 over I1 maksudnya Z11. Okay, yang ni adalah sama dengan 25. So Z11 sama dengan 25. Ini kita sudah cari. Seterusnya kita akan cari bahagian ni pula, Z21. Okey, Z21 pula dia ada V2. Okey, V2 ni kita kena cari. Cara untuk cari V2 adalah menggunakan VDR ataupun voltage divider rule. Okey, voltage divider rule adalah V total darab dengan resistor yang kita ambil voltage per sum of corresponding resistor. Okey, sebenarnya apa kita buat macam tu? First thing, kita kena dapatkan voltage yang ada pada V2 ni. Tetapi apabila kita jadikan I2 sebagai kosong, apa-apa voltage dekat sini terus jadi kosong. Jadi kita tak boleh kira voltage dekat situ. Apa yang kita boleh kira adalah voltage yang ada dekat sini. So voltage yang ada dekat sini dan ada dekat sini adalah sama. Jadi kita gunakan voltage divider rule untuk dapatkan voltage yang ada pada bahagian ni. Dan kita dapatkan V2. So ini adalah V total. V total kita adalah V1. Dan 20 ni adalah resistor yang kita kira voltage tersebut. Dan 25 ni adalah jumlah resistor. So kita ambil corresponding resistor iaitu 5 dengan 20. Kita jadikan I2 ni sebagai kosong. So maksudnya kita kena tengok bahagian ni je. Kita tak boleh tengok bahagian ni sebabnya I2 sudah jadi kosong. So ini adalah equation yang kita akan dapat, V1 and then dalam bracket 20 per 25. Okay, seterusnya kita boleh gantikan V2 ni sebagai voltage divider rule yang kita dapat tadi. Seterusnya I1 kita boleh dapatkan daripada sini. Okey, V1 per I1 equals to 25. So kalau kita nak
I1 kita boleh bawa ni sebagai subjek, dan 20 ni akan bawa ke sini. So jadi V1 per 25 sama dengan I1. So dekat sini untuk I1 kita boleh gantikan nilai ni V1 per 25. Selepas itu kita boleh cross multiply 25 dengan 25 boleh potong, V1 dengan V1 boleh potong. Jadi Z21 adalah sama dengan 20. Untuk first step dah settle, kita dah cari Z11 dengan Z21. Seterusnya kita jadikan I1 sebagai kosong. Okey, selepas kita jadikan I1 sebagai kosong, yang tinggal dalam main punya formula adalah Z12 dengan I2. Okey, so untuk jadikan Z12 kita jadikan sebagai subjek dan kita akan dapat V1 per I2. Okey, untuk V2 pula sama juga, kita jadikan Z22, kita akan dapat V2 per I2. Okey, sebelum kita solve V1 per I2 ni, kita kena solve V2 over I2 first. Okey, dekat ini, dekat sini saya lukis balik segi tersebut. Dekat sini kita ada I2, ini adalah V2. So ini adalah dependent source. Okey, dependent voltage source. Okey, so yang ni sebenarnya I1 kita jadikan sebagai kosong sekarang. Okey, I1 kita adalah kosong. So dekat sini apabila kita ganti dengan nilai kosong, dia punya voltage jadi kosong. Jadi kita sebenarnya boleh abaikanlah dekat situasi ni untuk pengiraan. Okey, selepas kita jadikan dependent voltage source ni sebagai kosong, yang tinggal adalah 10 ohm dengan 20 ohm. Ini adalah series, so kita boleh jadikan sebagai 30 ohm. So ini adalah equation kita, V2 sama dengan 30 I2, sebabnya current yang pergi dekat sini adalah I2. So V2 per I2 sama dengan Z22 iaitu 30. Okey, selepas dapat ni kita boleh cari V1 over I2. Okey, V1 ni sama juga, kita kena guna VDR macam tadi. Okey, VDR untuk V1 ni adalah V2 ni kita ambil sebagai V total, dan kita ambil voltage dekat 20 juga, sebabnya apa-apa voltage dekat sini adalah sama dengan voltage dekat sini. Okey, so tadi kita ambil dekat sini V2, sekarang kita nak ambil untuk V1. Apabila kita ambil untuk V1, I1 ni sebagai kosong, jadi kita tak boleh ambil I1 punya voltage, jadi kita ambil yang ni. Okey, 20 ni kita tengok dia punya voltage, jadi 20 per sum of corresponding resistor iaitu 20 dengan 10, jadi 20 per 30. Okey, so selepas itu kita boleh gantikan dekat equation kita, iaitu V1 sama dengan 20V per 30, dan I2 kita boleh dapatkan daripada equation ni. So dekat sini kita ada V2 over I2 sama dengan 30. Untuk dapatkan I2, V2 per 30 sama dengan I2. So I2 ni kita boleh gantikan dekat sini sebagai V2 over 30. So dekat sini pula sama juga macam cross multiply, 30 dengan 30 boleh potong, V2 dengan V2 boleh potong, kita akan dapat 20. Untuk tulis jawapan akhir, ini adalah dia punya placing, Z11, Z12, Z21 dan Z22. Kita tulis saja apa-apa value yang kita dapat tadi. Contoh yang ni kita dapat Z11 25 dan Z21 adalah 20. So Z11 iaitu placing sini. So yang first one ni adalah 25, dan Z21 adalah dekat placing sini, dan ni adalah 20. Seterusnya yang ni pula adalah Z12. Z12 dia punya placing dekat sini, so kita tulis dekat sini. Seterusnya yang ni pula Z22. Z22 dia punya placing dekat sini, maksudnya kita kena tulis dia punya nilai dekat sini. So inilah cara yang mudah untuk kita kira Z parameter. Untuk soalan ni saya guna open circuit. Sebenarnya kita boleh je guna mesh ataupun nodal mengikut kesesuaian soalan. So ini saja untuk video hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.